Geng, Amerika Syarikat baru saja umumkan satu perang ekonomi baru ke atas Iran. Ia dipanggil Operation Economic Outcast. Kali ini, diorang bukan saja target Iran tetapi target kepada negara-negara dan juga entiti yang masih lagi memberikan talian bantuan ekonomi yang menghidupkan Iran. Negara-negara dan syarikat-syarikat yang masih lagi berurusan dengan Iran akan diberikan amaran dan mereka boleh dikenakan secondary sanction, dan ini termasuklah disingkirkan daripada terus menggunakan sistem berasaskan dolar. Amerika Syarikat target 5 sektor utama iaitu digital asset, emas, teknologi, aviation dan juga shipping, serta minyak pun termasuk dalam sasaran ekonomi mereka. Tapi Iran dah bagi amaran keras kepada negara-negara yang nak sertai economic war Amerika Syarikat ini. Mereka boleh dianggap sebagai musuh dan Iran kata tindakan balas boleh diambil. Sekarang ni negara-negara besar yang mempunyai hubungan baik dengan Iran seperti Rusia, China dan India berada di dalam dilema sama ada untuk terus berurus niaga dengan Iran ataupun mengambil risiko berhadapan dengan sanction Amerika Syarikat. Ini bukan lagi perang di antara Iran dengan Amerika Syarikat, tetapi perang yang bakal menentukan siapa yang bakal mengawal ekonomi dunia.